Selamat datang ke Sabah, inilah hasil laut kami. Selamat datang ke Kota Kinabalu, ibu negeri Sabah yang terkenal dengan hasil makanan laut yang pelbagai jenis dan segar. Pelancong-pelancong bukan hanya tertumpu di restoran-restoran besar untuk menikmati makanan laut, malah terus ke pasar ikan Kota Kinabalu untuk melihat sendiri hasil laut negeri Sabah. Kurang ikan sekarang tapi kurang juga orang. Berbeza dengan hasil tangkapan pada 20 tahun yang lalu. Kini, hasil sumber laut Sabah seperti ikan, sotong dan udang semakin berkurangan. Dilema ini bukan hanya dirasai di Kota Kinabalu, bahkan seluruh daerah Sabah yang mengeluarkan hasil laut seperti Kudat, Tawau, Lahad Datu dan Sempurna. Semua orang mengetahui yang ikan, udang, ketam dan sotong merupakan makanan utama di negeri ini. Akibat dari kekurangan hasil laut di Kota Kinabalu, ia terpaksa diimport dari daerah lain, terutamanya dari daerah Kudat. Ini ikan dari Kudat. Bagi menjawab persoalan ini, kami telah ke daerah Kudat dan ke Pulau Banggi untuk menyiasat dan mengungkai masalah ini dengan lebih lanjut. Hasil penelitian selama 3 hari mendapati jawapan kepada masalah ini berpunca dari pembuangan sisa bateri plumber yang berleluasa di daerah Kudat yang selama ini terkenal dengan hasil tangkapan laut yang mewah. Besar ke bateri? Memang bateri solar yang anda jumpa di laut lah. Ya di sini sudah barang itu. Sebab kami menarik balat ikan dari itu jumpa. Jadi boleh cerita sedikit macam mana nasib nelayan tempatan selepas datangnya bateri solar, terutama yang mereka buang ke laut. Apakah masih ada ikan atau terpaksa pergi jauh untuk dapat ikan? Kalau mengikut maklumat daripada nelayan-nelayan sendiri, kalau dulu orang menangkap ikan daripada rumah, orang pergi dalam 1 ataupun 2 batu begitu. Tetapi sejak kebelakangan ini, orang terpaksa jauh sampai 3 ataupun 4 batu. Ada yang mencecah sampai 5 batu. Plumber merupakan logam berat yang karsiogenik dan sangat berbahaya untuk kesihatan manusia. Apabila air laut telah tercemar akibat pembuangan sisa plumbum yang tidak terkawal, maka ikan dan hasil laut sudah menjadi racun yang apabila dimakan, ia boleh menyebabkan penyakit dan lebih parah lagi, membawa kepada kematian. Cerita yang anda saksikan ini bukanlah sebuah drama, tetapi realiti sebenar yang dihadapi oleh rakyat Sabah yang terancam akibat pendedahan radiasi plumbum yang disumbangkan oleh Kerajaan Persekutuan, kononnya memberikan kemudahan elektrik kepada rakyat Sabah, termasuk kanak-kanak yang tidak berdosa di sekolah-sekolah. Sejak 2004, 58,000 tan bateri plumbum telah dilambakkan di Sabah setiap tahun melalui projek elektrik solar hybrid luar bandar dan menyebabkan beribu kanak-kanak sekolah terdedah kepada bahaya plumbum. Kajian terhadap bahaya keracunan plumbum di kalangan kanak-kanak telah diadakan oleh Pusat Racun Negara dan Yayasan Sabah pada tahun 1996, tetapi ia tidak diendahkan sama sekali. Lebih malang lagi, sehingga kini Kerajaan Negeri Sabah masih belum lagi menyediakan tempat pelupusan sisa plumbum yang betul. Akibatnya, sisa dan bangkai bateri plumbum telah didapati bertaburan di perairan Kudat dan di Pulau Banggi. Saya tahu itu information memang tali nelayan. Memang jalan ada pernah dapat tali laut juga. Itu kesan-kesan bateri memang
membahayakan untuk manusia, ikan, pipit, semua memang dikenakan. Jadi kita harap kerajaan ambil berat pasal hal ini. Saya harap kerajaan tumpukan satu tempat untuk buang kecil. Jangan buang tepi laut. Menteri Pelancongan dan Alam Sekitar Sabah, YB Datuk Masidi Manjun ketika dihubungi oleh sabahkini.net mengakui di Sabah tidak ada pusat pelupusan sisa plumbum yang betul. Yang ada hanyalah pusat pelupusan sampah sarap sahaja. Kerajaan Negeri Sabah juga kini di peringkat akhir bagi merumuskan kerangka tindakan jangka panjang untuk mengatasi masalah lambakan logam plumbum secara holistik, betul dan teratur. Kalaulah perkara ini tidak berbahaya dan tidak meninggalkan kesan jangka panjang, mengapa negeri Perak telah mula mengharamkan penggunaan bateri asid plumbum di sektor industri sejak tahun 2010 lagi? Tidakkah ini satu tindakan bijak demi melindungi penduduk negeri dan menyokong dasar teknologi hijau negara? Untuk menjawab soalan ini, YB Datuk Masidi hanya menyatakan yang negeri Sabah sedang dalam kajian dan berkemungkinan akan mengikuti langkah negeri Perak dalam masa terdekat. At least 160 people are already dead in northern Nigeria, and this number is likely to increase as villagers continue to expose themselves to lead poisoning. Survivors of a deadly explosion of lead poisoning cases in Zamfara State, northern Nigeria. Over the last month, 160 people have died. Kerajaan Persekutuan, kerajaan negeri dan pihak berwajib boleh menutup sebelah mata dan mengambil maklumat ini secara sambil lewa sahaja. Maklumlah, kesan terhadap keracunan plumbum mengambil masa yang lama untuk dilihat dan disedari umum. Tapi perlukah kita menunggu sehingga kanak-kanak sekolah menjadi mangsa dan generasi yang akan datang jadi cacat seumur hidup? Apakah kita akan duduk diam dan menunggu sehingga tragedi kematian lebih 400 kanak-kanak di Nigeria akibat kesan plumbum berlaku terhadap kanak-kanak di Sabah pada suatu hari nanti? Apakah pada waktu itu, masihkah kita hanya mempersalahkan orang lain dan menuding jari demi mengelak dari bertanggungjawab? Dan perlukah kita bersedia mempersiapkan keranda untuk anak-anak kita sekarang sementara menunggu mereka mati dalam tempoh kurang 5 tahun lagi? Mungkin mereka di atas sana menyangka yang bateri plumbum dalam elektrik solar hanya seperti bateri kereta biasa. Hakikatnya, anda bandingkanlah sendiri bateri kereta dengan bateri solar ini. Apakah nyawa anda semurah bateri kereta? Jika sanggup mengheret demokrasi di jalan raya demi untuk membersihkan pilihan raya, kenapa tidak sanggup bersihkan plumbum di alam semesta demi masa depan anak cucu kita? Kita sedia maklum bahawa kerajaan sudah mengambil langkah-langkah yang serius untuk mengurangkan penggunaan plumbum sama ada di pasaran ataupun di penggunaan seharian. Contohnya kerajaan telah mengurangkan penggunaan plumbum dengan memperkenalkan minyak tanpa plumbum di kedai-kedai minyak yang sedia ada. Jadi berkenaan dengan isu penggunaan plumbum untuk tenaga solar di sekolah-sekolah luar bandar, benda ini seharusnya mendapat kajian sepenuhnya daripada pihak-pihak yang berwajib kerana kita risau generasi muda ini mendapat kesan radiasi ataupun kesan-kesan pembawaan daripada penggunaan plumbum tersebut, terutamanya jika ada berlaku kemalangan penggunaan sel tersebut. Inikah hadiah dari kerajaan persekutuan kepada rakyat Sabah? Pilihan di tangan anda, sama ada untuk bersama kami atau terus berdiam diri. Jangan sampai nanti ketika ikan naik ke darat, anda pula yang masuk ke kubur kerana plumbum tidak memilih mangsa. Zaman kami pertama di sini, disebabkan buaya di sini terlampau banyak. Tak kira siang dan malam dia akan berjalan juga, jadi kami di sini payah sikitlah untuk cari makan.